Alright guys, now we are going to the stadium untuk melihat perlawanan antara Malaysia menentang Vietnam hari ini. So kita orang akan ride untuk beberapa buah motor. So dah lama dah rasanya Malaysia tak ada game kan. So tak apa, lepas ni sekarang ni aku nak ambil kawan member aku dekat mahalan lain. Okay, masuk. Masuk pula naik. Semangat lah. Cepat, jom. Siapa lagi pergi ni? Dua je ke? Bukan, kita tunggu kat depan lah. Dekat tu, bulatan. Jom. Ini dia orang. Alright, jaga. Allah, ay mamai. Stadium hoki di hadapan Stadium National Bukit Jalil. Kita cari parking. Alright guys, kita dah sampai kat Stadium Bukit Jalil. Alhamdulillah selamat sampai. Tengok ada beberapa orang di belakang sana. Oh. Apa dia? Yang tak trust. Kata berapa lah. Ya ke? Betul, nak kena motor. Ya ke? Kuning lawa gila. Kita bawakan suasana di Bukit Jalil. Jom lah kata nak. Lampu dah menyala. Okay, jom kita cari baju. Tapi tak boleh bawa masuk. Tapi kita kena menghabiskan. Apa? Jom. Dekat sangat. Saya ni pakcik tu nak cari baju tu. Aku nak size L. Lepas tu kita orang ambil alih kerja dia. Nanti kita ambil gambar tu baju hitam. Oi. So mengisi perut dengan makanan yang tidak berapa nasihat. Mana tu? Terpaksa pergi belah ujung sebab ramai sangat. Cepat lah. Ini 39. Apa dia kan? Terah. Okey pula. Cepat lah kan. Sikit lagi tadi. Otak dia jadi lagi. First half 0-0. Defense solid, cuma finishing macam biasa.
1-0 guys. Mantap. Mantap deh. Woi. Gol lagi. Gol lagi. Cantik. Tiga 0 guys. Woi, baik. Kejap. Belum lagi. Sikit lagi. Hai. Dia turn, dia pas semua dapat punya. Tak ada mistake. Perfect.